Mihun goreng selalu melekat kuali. Hari ni Along kongsi 2 tips penting supaya tak melekat dan hasilnya cantik je. Masak ni belah petang-petang sikit lah dan nak waktu berbuka nanti. Along kemas-kemas dulu rumah kampung ni, dah lama tinggal. Bersawang dah. Arwah mak dan ayah dulu selalu pesan, kalau satu hari nanti mereka dah tak ada, jangan biar rumah kampung ni terbiar. Sebab tu setiap Ramadan Along cuba balik kampung. Walaupun sibuk dekat bandar. Dah, jangan sedih-sedih dah. Jom kita sediakan bahan untuk masak. Oyen pun join sekali. Nampak saya sedih-sedih ni pula. 5 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, kobis, sawi ataupun pakcoy pun boleh. Cuba asingkan batang dan daun dia. Daun kucai. Sayur-sayur ni ikut berapa banyak kita nak lah. Taupok ni Along potong kecil-kecil sikit. Lebih kurang 1 mangkuk macam tu. Sediakan dapur dan panaskan minyak. Masukkan 4 keping tahu dihancurkan sebagai ganti telur sebab Along tak makan telur. Bawang merah, bawang putih, kacau-kacau dia, cili kering kisar. Ni ikut kepedasan masing-masing lah. Saya letak lebih kurang 2 hingga 3 sudu besar macam tu. Masukkan sedikit air dan biar dia renis seketika. 2 sudu besar sos tiram, garam secukup rasa. Lupa masukkan gula sedikit untuk balancekan pedas dia sebab cili kering Along guna ni agak pedas. Bila dia dah nak pekat elok macam ni, masukkan kobis, batang sayur sawi, taupok dan gaul dia sebati. Tips yang pertama adalah mihun goreng tu kita rendam dengan air biasa saja. Saya guna lebih kurang 1 paket mihun lah. Tips yang kedua adalah masukkan air. Yang ni penting buat mihun. Kita tak nak melekat kuali, lepas tu kita gaul dia sebati. Dan yang penting kita kena tutup kuali tu biar dia masak slow-slow je dengan api sederhana dan balik-balikan dia every few minutes lah. Supaya masak tu sekata last kita masukkan sayur sawi, daun kucai dan tauge. Belum habis lagi ni. Tengok. Benda wajib ni bawang goreng, sedikit irisan cili merah. Barulah nampak wow gitu. Kejap lagi nak berbuka dah tu. Along nak hantar sikit kat Makcik Hasna dan Cik Pah. Along tadi buat mihun goreng. Selamat berbuka ya. Okey. Nah, Along tadi masak mihun. Bagilah Makcik. Ya, Cik. Selamat berbuka. Along gerak dulu ya. Ya. So